Datuk Seri Anwar Ibrahim ni liberal, bukan orang yang cenderung kepada perjuangan agama Islam. Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini menerima kunjungan daripada tuan-tuan guru dan para alim ulama daripada pondok serta madrasah di Kelantan Darul Naim bagi bertukar pandangan mengenai pelbagai isu khususnya berkaitan perkembangan agama Islam dan juga pembangunan ummahnya. Jadi menurut PMX, pertemuan itu menekankan kepentingan memperkukuhkan dasar Islam dalam pendidikan serta usaha kerajaan dalam membina kekuatan dalaman umat Islam secara amnya. Bila orang kata ulama aja selalunya dia terkait dengan satu parti sahaja kan. Tapi hari ini kita telah membuktikan sebenarnya bukan kali pertama pun. Banyak je para ulama even dekat Selangor pun saya rasa setiap tahun ada festival Thurat yang menghimpunkan ulama-ulama daripada seluruh negara, daripada serata pelosok dunia. Jadi saya kira kalau macam ada orang ataupun pihak yang bawa naratif hanya satu parti tu sahaja yang mempertahankan, yang memperkasakan kepimpinan ulama tu, tak betul lah. Macam tahun lepas kan PMX sendiri ada menerima top 11 ke top 15 lah macam tu tokoh Islam paling berpengaruh dekat dalam dunia. Jadi benda-benda macam ni saya kira macam saya akan keep ulang benda yang sama lah, sebab sebelum ni memang orang asyik ingat hanya parti bulan sahaja yang memperjuangkan kepimpinan ulama.